Malaysia, content creator kalau dah bagi-bagi je, tak pernah ambil balik. Mudah rezeki aku. Kamu di Indonesia dihujat bermacam-macam kecaman. Jangan sampai kamu dihujat oleh netizen dari Malaysia. Diri tidak malu. Cakap lagi negara kita tidak apa-apa. Dia sudahlah datang pergi negara kita. Duduk dekat apartemen sana. Dia bukan duduk hotel 5 bintang. Ha 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 ha. Ba. Money. Engkau ada duit, engkau tempat-tempat best di kat Malaysia ni semua bayar. Kena bayar. Kau awalnya cabar negara Malaysia dan rakyat Malaysia sudah geram kepada kau. Jangan pasal mulut badan binasa. Itulah perkataan orang-orang Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video. Anda awalnya mencabar orang Malaysia, mengatai Malaysia yang macam-macam. Dia beli minuman seharga 35.000, kemahalan katanya, geng. Gak usah jalan-jalan, gak usah pergi melancong, gak usah pergi ke negara orang. Kalau cuma ke negara orang, kamu cuma bisa menghina negara orang itu. Kayak gitu ya, geng, ya. Aneh, bin ajaib. Ikinya heran-heran dengan warga Indonesia. Kalau dia tidak memiliki uang, kenapa dia mau liburan? Kenapa dia mau jalan-jalan? Kayak gitu ya, geng, ya. Kan udah kena amuk oleh orang Malaysia. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa benar? Silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu seperti apakah kemarahan rakyat Malaysia dengan orang ini. Let's go. Abang nggak pesan. Satu Coca-Cola 35.000. Hai Kak, Bang. Halo. Sebut satu negara bermula huruf R. Arab. Arab. Romania. Apa? Romania. RM50. Dekat tangan saya ada hadiah lagi. Hadiah ni untuk awak jika awak ada follow Cahaya Ica di TikTok. Seringkali konten di Indonesia lewat. Saya pun pernah nampak perkakaskan. Sorry. Akas ilahi. Iya benar. Wah, dia bodoh kita. Boleh ambil yang mana-mana aja. Gak ada iPhone kak? Saya ambil HP ya sayang. Jangan, ini aja lah. Kamu kan gak pernah kasih aku cincin. Mana tahu di dalamnya. Ini mas asli. Mas asli lah, mana boleh tak asli. So, ambil cincin ya. Tapi aku yang follow dia tuh kamu yang dapat hadiah. Ya kan hadiah kamu hadiah istri juga. Dari mana jalan-jalan? Iya, mau jalan-jalan ke William. Kakak gak minta balik kan? Tak minta balik. Kami tak ada istilah minta-minta balik. Kan? Tak tipu. Dekat Malaysia, content creator kalau dah bagi-bagi je, tak pernah ambil balik. Mudah rezeki aku. Amin. Terima kasih. Ini isteri. Malaysia gak ada apa-apa. Sumpah, hotel Malaysia. Assalamualaikum nenek, selamat pagi. Terpanggil, terpanggil. Kamu di Indonesia dihujat bermacam-macam kecaman. Jangan sampai kamu dihujat oleh netizen dari Malaysia. Akibat mulut, badan binasa. Ingat tu. Buat kau yang cakap Malaysia tu tiada apa-apa. Hey, sebenarnya kau tu yang tiada apa-apa pun. Tengoklah bekas orang je kau mau. Siapa bawa yang bilang ni Malaysia tidak apa-apa? Yang di sebelah itu, ya Allah. Yang trip-trip terlebih estetik itu, yang trip susah mau cakap orang begitu. Orang tidak pandai sedar diri, tidak malu. Cakap lagi negara kita tidak apa-apa. Dia sudahlah datang pergi negara kita. Duduk dekat apartemen sana. Dia bukan duduk hotel 5 bintang. Mungkin itulah kali dia cakap tidak apa-apa. Lakinya maksud dia tu, laki dia yang tidak apa-apa. Sedihnya dia. Kau belum lagi sampai pergi Sabah. Kau baru sampai dekat Kihil sana. Itu pun kau pergi Genting Highland sejak dengan Twin Tower itu sana. Kau jangan cakap Malaysia ni tidak apa-apa, geng. Kau datang dulu pergi Sabah situ. Kau datang dekat Sabah itu, kau pergi Kundasang situ. Nah, kena gigit kau oleh kambing-kambing biri-biri di sana. Geram pula aku yang trip-trip estetik. Nenek-nenek tepasnya kesian deh loh. Kalau kau trip-trip sana orang bilang estetik. Kau estetik pun kalau kau tiada ini, harap duit si perkakas saja.
Bukan cuma kakak aja yang geram, Kak. Ikinya selaku warga Indonesia, Malaysia digituin, dikatain gak ada apa-apanya dan dibilang beli apa itu mahal katanya. Sampai tuh masuk kemana kok bisa 30.000? Kalau jangan dikompetkan lah. Jangan dikompetkan dengan ringgit dengan rupiah karena uang rupiah lagi jatuh, uang ringgit lagi terbang. Kayak gitu loh. Jadi kalau komparkan, bukan cuma kakaknya yang geram, ikinya juga geram selaku warga Indonesia. Aduh, ini apa namanya ya, Kak? Orang Indonesia, ini bukan orang Indonesia, ini juga pendatang aslinya kayak gitu ya, geng ya. Membawa nama baik Indonesia buruk. Padahal banyak orang Indonesia yang ke Malaysia itu, wow, luar biasa Malaysia, lebih maju daripada Indonesia. Wow, luar biasa di sini ya, orangnya ramah-ramah, orangnya tertib, dan orangnya beradab. Kayak gitu. Ini malah gak ada apa-apanya di Malaysia, geng. Dibilang seperti itu. Nah, kegeraman rakyat Malaysia bukan cuma sampai di kakak-kakaknya saja, geng. Di orang tua dan netizen Malaysia juga geram. Jangan sampai pasal mulut nanti badan binasa. Itulah perkataan daripada orang Malaysia, geng. Nah, ada sebuah komentar lagi daripada orang Malaysia nih, geng. Jom kita simak dulu videonya, geng. Pakistan mana tu? Pakistan mana tu? Yang cakap Malaysia tak ada apa-apa tu? Ha? Pakistan mana tu? Engkau ni kan aku rembat engkau, Kang. Malaysia ni satu je, engkau ada duit. Apa kau nak? Semua ada. Betul. Semua ada. Kau nak tengok ikan berjalan atas kepala kau? Pergi akuaria. Kau nak tengok saudara engkau? Kau nak tengok saudara engkau? Kembar kau ke? Tu zoo negara ada. Zoo negara berapa puluh Dia tak ada ringgit-ringgit tak ada. Semua main puluh. 90. 120. Kau nak main snow. Nak main salji. Snowwalk ada. ICT. Kau nak main water park. Itu. Macam mana sebut dia? Spliminia. Apa? Macam mana je dia? Ada. Terbesar kot. Kau nak pergi main kat Sunway Lagoon? Ada. Kau nak main ice skating? Ada. Dekat kau pergi PV tu. Apa ada? Orang Malaysia pun kebanyakan dia tak pergi PV tu. Dia pergi ambil gambar. Pergi ambil gambar. Kau tak pergi ambil gambar. Lepas tu dia shopping kat mana? Kau tahu tak? Dia shopping dekat Mansui. Mansui. Macam tu lah. Sebab dekat sana murah. Jadi pembeli yang bijak. Gitu. Sebab orang Malaysia ni bijak. Tu kau nak pergi mana? Engkau nak pergi mana? Engkau nak tidur atas apa? Engkau nak tidur atas laut? Hey, Lexus ada. Nak pergi pulau, nak tengok. Agak fire benda fire apa tu aku tak tahu. Pulau Perhentian ada. Dekat Pulau Perhentian, meh aku cerita pasal Pulau Perhentian pula. Pulau Perhentian, kau nak book bilik macam mana? Ikut bajet engkau. Kalau engkau ada 50 sen, kau ambil lah bilik yang harga 50 sen. Kalau engkau punya bajet kau ambil lah macam-macam grade ada kat sana. Kalau engkau nak berenang kau nak berenang ada swimming pool, kau pergi kat Coral Bay. Kau sewa situ 700 ke 1,000 sehari. Lawa mat, lawa. Kau nak gedung malam, kau pergi lepak dekat Long Beach. Dia ada untuk private, tapi masuk tu pun dah kena bayar. Nak masuk pun dah kena bayar. Kalau kau tak ada bajet, kau mainlah pesisiran pantai. Engkau nak pergi kat pulau tu pula. Engkau nak duduk bilik yang duduk kat atas. Dapat semua. Engkau pergi dekat tu. Apa nama dia tu? Ada. Tapi panjat tu tinggi sikit lah. Kalau aku tak ambil bilik tu, tak berbaloi. Panjat tinggi-tinggi. Memanglah view dia cantik kan. View dia memang sumpah cantik. Tapi penat. Lepas tu kalau kau suka snorkeling. Kan? Allah. Engkau rasa macam macam tu kan. Kau pergi kat boat tu, engkau cakap dia, "Dek, akak maunya pergi itu Pulau Rawa. Akak mau snorkeling di sana. Seorang 120 satu trip. Pergi snorkeling kat sana, kau akan tengok betapa indahnya ciptaan Tuhan kat situ." Sebab situ tak ramai pergi. Kat situ tak ramai pergi sebab mahal. Tak ramai pergi. Biasanya yang orang bajet-bajet lebih akan pergilah. Cantik gila. Sumpah aku cakap. Kau duduk dekat ni, pergi sana. Snorkeling di Pulau Rawa. Kawasan-kawasan dia, ya Allah, sumpah cantik. Asal itu
tu kat pulau baru tahu. Pulau ni tau. Pulau ni pula terbahagi banyak. Itu baru pulau, tak pergi ke Langkawi lagi. Kau tak pergi ke Langkawi, kau nak naik kabel car ke apa benda. Tak lagi tu. Sikit baru aku bercerita tu. Kau tak pergi ke Johor lagi. Pulau kat Johor pun ada. Situ ada. Kau nak pergi pulau mana? Kau nak main. Ataupun kau nak main kan? Kau nak berjun. Hei, genting ada. Genting terbesar kot kat Sia. Kan? Itu kau nak berjun lah kan. Tapi kalau kau nak main-main, macam main ekstrim, genting ada. Lepas tu kalau kau nak tengok pemandangan, nak bangun-bangun sejuk, tempat sejuk, nak bangun-bangun tu. Mula-mula naik tu tiba-tiba waktu tu kencing basuh-basuh pek-pek tu, rasa sejuk. Beku. Kemarin ada. Engkau nak ambil pengalaman makan nak makan strawberry dari pokok, Cameron ada. Nak ambil pemandangan yang indah, Cameron ada. Genting ada. Lagi apa kau nak? Ni baru bercerita Semenanjung tau. Itu pun banyak lagi part-part yang aku sendiri pun tak tahu. Aku sendiri pun tak cuti Malaysia. Kalau kau suka duduk dalam hutan, boleh ambil tu. Kalau kau nak duduk atas ni, senang cerita macam ni lah. Kau ada duit. Money. Ba. Money. Engkau ada duit, engkau tempat-tempat best di kat Malaysia ni semua kena bayar. Tak ada free dia. Kalau setakat kau pergi pantai tu, free lah yang tu kan. Kau pergi PD ke, kau pergi pantai PCB ke, kau pergi ni ke, tu free lah. Benda tu free. Tapi kalau kau nak yang ekstrim, yang wow, money. Sedap molot engkau cakap Malaysia tak ada apa-apa kan. Engkau ni aku rembat engkau orang. Kan? Setakat engkau nak pergi ke Krabi tu, Thailand tu. Ya, setakat kau nak pergi ke Krabi tu kau pergi pulau perhentian tu. Tapi pulau perhentian belum apa-apa dah kena bayar. Nak naik bot tu pun dah kena bayar. Kalau Krabi ni kau pergi boleh tengok tu. Kau nak membeli baru kena bayar tau. Ini dah naik bot tu pun dah kena bayar. Semua duit. Nak datang Malaysia, standby duit banyak-banyak. Lepas tu jangan lupa balik ya. Kau awalnya cabar negara Malaysia dan rakyat Malaysia sudah geram kepada kau. Jangan pasal mulut badan binasa. Itulah perkataan orang-orang Malaysia. Tak ada uang berlagak. Namun kakaknya, ikinya nggak pernah ngereaction segela ini gak. Nggak pernah ikinya ngereaction ya. Ikinya ngereaction ini nggak pernah sampai ketawa lepas kayak gitu. Nggak pernah. Kakak ini memang kelakar lah buat ikinya ketawa. Menurut kalian gimana? Ikinya reaction ya gengnya selalu serius kayak gitu, selalu apa ya namanya ya gengnya, dibilang selalu fokus lah kayak gitu ya gengnya. Takutnya ikinya tersilap kata, berkata-kata kayak gitu ya gengnya. Namun kali ini ikinya sudah lupa besar kakaknya. Ini siapa weh? Ini siapa ini? Ini bukan influencer, bukan apa, ikinya yakin. Namun bisa membuat gelak kakak. Membuat gelak Iki geng kayak gitu ya. Selaku orang seperti Iki kayak gitu yang hidupnya selalu serius, selalu dibuat ketegangan, dibuat ya jaranglah dibuat canda kayak gitu ya. Karena dibuat ingin menyampaikan tuh harus serius kayak gitu geng biar bisa dipercaya. Namun kali ini Ikinya sampai terkakak geng sama kakaknya ini geng ya. Ikinya sampai nggak tahu kenapa. Ikinya bisa ngakak sebegitu itu. Astagfirullahaladzim. Semoga kakaknya sehat selalu ya kak ya. Iya benar kakaknya lempang aja kak itu. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke ikinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.